Usahawan Kelantan tunjuk kemewahan di media sosial, tapi sebenarnya cuci duit. Ramai pengasas produk dan influencer di Kelantan sebenarnya terlibat dengan pengedaran dadah dan pengubahan wang haram. Kes pertama, pengasas produk ditahan bersama dadah bernilai 5 juta pada tahun 2020. Seorang pengasas produk kecantikan ditahan bersama dadah bernilai RM5 juta. Bisnes yang nampak berjaya sebenarnya jadi topeng kegiatan haram. Kes kedua, usahawan kosmetik ditahan pada tahun 2021. Seorang usahawan kosmetik bergelar dating turut ditangkap kerana mengedar dadah. Modus operandi sama, iaitu menggunakan perniagaan untuk sembunyikan jenayah. Kes ketiga, sindiket dadah dikuasai ahli perniagaan, iaitu pada tahun 2024. Polis mengesan ahli perniagaan yang menjadi dalang sindiket dadah di Kelantan. Mereka cuci duit haram melalui perniagaan dan guna individu lain untuk mengabur pihak berkuasa. Undang-undang tidak mengenal pangkat atau gelaran. Jika terlibat, tindakan tegas akan diambil. Ini amaran. Kami di IBK Kelantan tak akan berkompromi dengan anak muda dan influencer yang terlibat dalam jualan dadah. Jihad dadah.